Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Ajmal Ali dalam Buletin Kedah Sejahtera. Kapal ketiga Littoral Mission Ship Batch 2 LMSB-2 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang dinamakan Tunku Osman Jiwa 143 dilancarkan di Istanbul Shipyard, Turki pada 9 Ogos. Majlis penamaan dan pelancaran disempurnakan Sultanah Kedah, Sultanah Maliha Almarhum Tunku Arif selaku royal sponsor serta disaksikan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tunku Sarafuddin Badli Shah Sultan Salahuddin dan Raja Permuda Kedah Cik Permuda Zahida Muhammad Arif. Penamaan Tunku Osman Jiwa merupakan penghormatan bagi mengenang jasa Almarhum Jeneral Tan Sri Tunku Osman bin Tunku Muhammad Jiwa, kerabat Diraja Kedah yang merupakan Panglima Angkatan Tentera pertama daripada kalangan anak watan. Pelancaran itu melengkapkan 3 kapal LMSB-2 yang dibina di Istanbul Shipyard iaitu Tunku Laksmana Abil Jalil 141, Raja Laut 142 dan Tunku Osman Jiwa 143. Ketiga-tiga kapal berkenaan kini memasuki fasa integrasi sistem penderia, peperangan dan persenjataan sebelum menjalani ujian pelabuhan dan ujian laut. Berdasarkan jadual pembinaan, ketiga-tiga kapal LMSB-2 dijangka diserahkan kepada TLDM pada penghujung tahun hadapan. Mahkamah Session Al-Ustaz menolak saman fitnah yang difailkan Siti Aisyah dan 2 lagi terhadap Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berhubung isu kegagalan pembayaran gaji Kedah Agro menjelang Pilihan Raya Negeri PRN Kedah 2023. Hakim Mahkamah Session Al-Ustaz, Datuk Ibrahim Osman memutuskan plaintiff gagal membuktikan tuntutan mereka berdasarkan imbangan kebarangkalian. Mahkamah mendapati kenyataan Menteri Besar tidak merujuk kepada plaintiff secara langsung, sebaliknya hanya menyentuh operasi dan dasar kerajaan negeri berkaitan Kedah Agro. Menurut Mahkamah, kenyataan itu dibuat sebagai respon pada isu pembayaran gaji yang tular ketika itu dan tidak mengandungi unsur memfitnah atau niat jahat. Mahkamah turut memutuskan Menteri Besar berhak bergantung kepada pembelaan justifikasi berkaitan prestasi kewangan Kedah Agro serta pembelaan fair comment atas kapasiti beliau sebagai Menteri Besar. Sehubungan itu, tuntutan plaintiff ditolak dengan kos RM10,000. Kerajaan Negeri Kedah mengajak seluruh rakyat mengibarkan jalur gemilang bagi mencetuskan gelombang patriotisme serta menyemarakkan semangat perpaduan dan kecintaan kepada negara. Siasat Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Seri Nurizan Khazali berkata, pengibaran jalur gemilang merupakan manifestasi semangat patriotisme serta rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian ketika melancarkan kempen kibar jalur gemilang peringkat negeri Kedah di Plaza Tol Al-Ustaz Utara baru-baru ini. Menurut beliau, semua pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan, institusi pendidikan, sektor swasta, komuniti, premis perniagaan serta isi rumah digesa bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan. Tambah beliau, generasi muda turut digalakkan menyemarakkan semangat patriotisme menerusi platform digital dan media sosial dengan menghasilkan kandungan positif berkaitan bulan kebangsaan. Beliau berharap kerjasama semua pihak dapat mewujudkan gelombang semangat patriotisme di seluruh Kedah. Kerajaan Negeri Kedah mahu pembangunan negeri terus dipacu tanpa mengorbankan kelestarian alam sekitar, termasuk memastikan sumber air, sungai dan kawasan hutan terus terpelihara. Pengurus Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli, Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar, Datuk Muhammad Yusof Rais Munir Haji Zakaria berkata, kelestarian alam sekitar menjadi antara keutamaan menerusi teras ke-6 iaitu kemampanan alam sekitar dalam Pelan Pembangunan Kedah 2035. Beliau berkata demikian pada program Hari Air dan Alam Sekitar Negeri Kedah 2026 daerah Kuala Muda di Sidam Kiri. Menurut beliau, pengurusan air bukan sekadar memastikan bekalan mencukupi, tetapi turut melibatkan pemeliharaan sungai, kawalan pencemaran, pengurusan saliran, pengurangan risiko banjir dan pemeliharaan ekosistem. Tambah beliau, antara inisiatif di bawah teras ke-6 termasuk pembangunan Geopark Negeri Kedah, Langkawi Pulau Rendah Karbon, pewataan Ulu Muda sebagai taman negeri serta projek mengatasi masalah air pasang besar, akisan pantai dan tebatan banjir. Jelasnya pembangunan ekonomi, pelaburan dan peluang pekerjaan perlu bergerak seiring dengan usaha memastikan sungai, hutan, udara dan sumber air negeri terus terpelihara.
Pusat Rekreasi CPBU Weng Valley berpotensi menjadi pemacu baharu ekonomi komuniti setempat menerusi pembangunan sektor pelancongan dan rekreasi. Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pembangunan Insan dan Pembasmian Kemiskinan, Datuk Ustazah Siti Aisyah Haji Ghazali berkata, potensi kawasan itu perlu dimanfaatkan bagi mewujudkan lebih banyak peluang pendapatan kepada masyarakat, khususnya kepada peserta Felkra dan penduduk baling. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja ke Pusat Rekreasi CPBU Weng Valley, Baling. Menurut beliau, peningkatan jumlah pengunjung mampu memberi limpahan ekonomi kepada penduduk menerusi perniagaan makanan, penginapan, homestay dan pelbagai perkhidmatan lain. Tambah beliau, kemudahan chalet dan penginapan perlu dirancang serta ditambah secara teratur bagi memenuhi keperluan pengunjung, khususnya keluarga yang mahu menikmati aktiviti rekreasi. Pada masa sama, beliau menegaskan pembangunan ekonomi perlu bergerak seiring pembangunan insan bagi memastikan kemajuan bandar dapat dinikmati secara menyeluruh serta masalah sosial dalam kalangan generasi muda dapat dibendung. Kuari Bukit Perak masih mempunyai kira-kira 70% sumber daripada kawasan yang diluluskan untuk diterokai sekaligus membolehkan operasinya diteruskan bagi memenuhi permintaan industri pembinaan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata, daripada kawasan yang diluluskan daripada Pembadanan Kemajuan Negeri Kedah PKNK dan dipajak kepada BDB Infra Sdn Bhd, hanya sekitar 30% sumber telah dikeluarkan. Beliau berkata demikian ketika lawatan kerja ke Kuari Bukit Perak yang diuruskan BDB Infra Sdn Bhd di Pendang baru-baru ini. Menurut Menteri Besar, kuari yang berusia 53 tahun itu penting kepada pembangunan negeri selain membuka peluang pekerjaan dan merancangkan ekonomi setempat. Tambah beliau, permintaan terhadap produk batu sentiasa ada, terutama bagi sektor pembinaan, penyelenggaraan jalan, pembinaan landasan kereta api serta projek penambakan laut. Menteri Besar memaklumkan BDB Infra bukan sahaja kontraktor jalan raya bertaraf G7, malah menjadi penyedia bahan binaan dan perkhidmatan penyelenggaraan jalan di Kedah. Menurut beliau, kira-kira 300 vendor mendapatkan perkhidmatan daripada BDB Infra termasuk membeli batu dan premix sekaligus menunjukkan kepentingannya dalam membentuk rantaian ekonomi setempat. Dua projek bekalan air berimpak tinggi bernilai keseluruhan RM1.1 bilion akan dilaksanakan bagi memperkukuhkan kapasiti bekalan air Kedah. Pengurusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli, Bekalan Air, Sumber Air dan Alam Sekitar, Datuk Muhammad Yusof Rais Munir Haji Zakaria berkata projek terlibat ialah LRA Sidam Kiri Fasa 1 berkapasiti 200 MLD dan LRA Sungai Karangan Fasa 1 berkapasiti 150 MLD, masing-masing bernilai kira-kira RM550 juta. Beliau berkata demikian pada sesi taklimat pembangunan projek bekalan air negeri Kedah serta majlis penyerahan geran pajakan daripada PAAP kepada SADA di Kuala Lumpur baru-baru ini. Menurut beliau, LRA Sidam Kiri akan memperkukuhkan bekalan air di Kuala Muda dan Sungai Petani selain menyokong pembangunan Kedah Aerotropolis, Kulim International Airport KSP dan Sidam Logistik Aerospace and Manufacturing Hub SLAM. Manakala LRA Sungai Karangan memberi tumpuan kepada keperluan daerah Kulim termasuk perkembangan Kulim High Tech Park KHTP dan Kulim Industrial Corridor KIC. Tambah beliau, proses tender kedua-dua projek dijangka dilaksanakan pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 dengan semua pihak diminta mempercepatkan urusan kelulusan, permit dan pengambilan tanah. Beliau berkata SADA kini telah memanfaatkan pembiayaan PAAP bagi projek pembangunan strategik bernilai kira-kira RM1.9 bilion sekaligus memperkukuhkan sistem bekalan air serta menyokong pertumbuhan ekonomi Kedah. Kerajaan Negeri Kedah akur keputusan Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Kebandaran Merayu berhubung usaha menghentikan pengeluaran lesen premis perjudian. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur berkata, kerajaan negeri akan mendapatkan penjelasan peguam mengenai implikasi keputusan itu sebelum menentukan tindakan seterusnya. Beliau berkata sebarang langkah perlu dibuat berdasarkan ruang yang dibenarkan undang-undang dan tidak bercanggah dengan keputusan mahkamah. Beliau turut menegaskan pendirian kerajaan negeri bukan untuk menafikan hak mana-mana kaum, sebaliknya usaha menangani kegiatan yang dianggap mungkar menurut prinsip Islam. Minggu lalu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan kerajaan negeri Kedah untuk mendapatkan kebenaran merayu keputusan yang membatalkan tindakan menghentikan pengeluaran dan pembaharuan lesen perniagaan pengendali pertaruhan nombor ramalan di Kedah.
Panel 3 hakim turut memerintahkan kerajaan negeri membayar kos RM50,000. Pelan Strategik Cordoba of Kedah 2026-2030 diperkenalkan bagi memperkukuh ekosistem pendidikan negeri dalam melahirkan generasi Kedah Al-Abqari yang berilmu, berakhlak, berkemahiran dan berdaya kepimpinan. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Noor berkata, pelan itu menyatukan kekuatan sekolah pondok, sekolah menengah agama rakyat, sekolah rendah agama rakyat, kafa, institusi tahfiz, universiti dan warga pendidikan dalam satu visi. Katanya generasi Al-Abqari bukan sahaja cemerlang akademik tetapi mampu menggabungkan ilmu, iman, akhlak, kemahiran dan teknologi termasuk AI, ekonomi digital dan industri halal. Beliau turut mempelawar kerajaan persekutuan, kementerian dan agensi berkaitan bersama-sama menjayakan gagasan itu dengan memberi ruang luas kepada perkembangan budaya ilmu. Menteri Besar berkata, nama Cordoba dipilih sebagai inspirasi kerana pernah menjadi pusat ilmu dunia yang menghubungkan agama, penyelidikan, pemikiran dan inovasi. Katanya melalui pendidikan dan teknologi dan pembangunan modal insan, Kedah mampu muncul sebagai contoh kecemerlangan pendidikan dan pusat pembangunan ilmu di Malaysia. Kongres Pendidikan Cordoba of Kedah 2026 mengemukakan 5 resolusi kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi memperkukuhkan ekosistem pendidikan negeri. Naib Chancellor UNISHAM, Profesor Dr. Muhammad Amy Azhar Muhammad Harif berkata, resolusi pertama mencadangkan penubuhan Majlis Pendidikan Cordoba of Kedah sebagai badan pemikir dan penasihat strategik pendidikan negeri. Resolusi kedua mencadangkan Yayasan Pendidikan Kedah bagi memperkukuhkan transformasi pendidikan, kualiti institusi serta pembangunan guru dan pentadbir. Resolusi ketiga pula mencadangkan Wakaf Pendidikan Cordoba of Kedah sebagai sumber pendanaan pendidikan yang lestari melalui zakat, sedekah dan infak. Resolusi keempat memberi tumpuan kepada pembangunan kurikulum Al-Abqari yang mengintegrasikan ilmu wahyu dan ilmu kontemporari. Resolusi kelima ialah memperkukuh gagasan pendidikan tinggi Kedah berteraskan maqasid syariah, iman, ilmu dan amal melalui kerjasama seluruh ekosistem pendidikan. Kelima-lima resolusi itu akan menjadi asas kepada Pelan Strategik Cordoba of Kedah 2026-2030 bagi melahirkan generasi Kedah Al-Abqari yang berilmu, berakhlak, berkemahiran dan berdaya kepimpinan. Kerajaan Negeri Kedah memperuntukkan RM55 juta bagi pembinaan Kolej Kidaman dan kemudahan pelajar UNISHAM yang mampu menempatkan 2,360 orang pelajar. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohd Sanusi Mak Noor berkata, projek itu membabitkan 4 blok Kolej Kidaman, masing-masing 2 blok lelaki dan 2 blok perempuan. Projek berkenaan dilaksanakan dalam tempoh 24 bulan dan dijangka siap pada 17 Ogos 2028. Beliau berkata penyediaan asrama yang selesa dan kondusif penting untuk menarik lebih ramai pelajar memilih UNISHAM sebagai destinasi pengajian tinggi. Beliau turut menegaskan pembangunan kemudahan fizikal perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualiti pendidikan, penyelidikan dan pembangunan sahsiah mahasiswa. Jelasnya pembangunan UNISHAM merupakan pelaburan strategik jangka panjang dalam modal insan Kedah selain berpotensi membuka peluang pekerjaan, menarik kepakaran serta memperkukuh penyelidikan dan kerjasama industri. Beliau turut menghargai sumbangan Lembaga Zakat Negeri Kedah dalam pembiayaan projek tersebut serta menzahirkan penghargaan kepada Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan Abdul Razak asas pembangunan kampus UNISHAM di Kuala Ketil. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urusia Penerangan Darul Aman. Sekian, Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera.